Saudara-saudari, saya Kim Siang dan Jerry dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini isu ialah mata wang Malaysia sekarang adalah masih kuat atau sebaliknya. Jadi ringgit Malaysia sedang dalam keadaan kuat, ya. Malah antara yang terbaik di Asia pada tahun 2026 ini. Jadi ya, jadi kadar semasa, ya, pada pertengahan Mei 2026, satu ringgit Malaysia bersamaan kira-kira USD 2.55 bermakna USD equal to ringgit 3.92, ya. Jadi pencapaian luar biasa. Jadi ringgit pencapaian mencapai paras tertinggi sejak Jun 2018 apabila mencecah sekitar RM3.97 berbanding dengan USD pada April 2026, didorong oleh Optimize Malaysia dalam rantaian bakalan berkesasan bantuan AI dan prospek pertumbuhan yang kukuh, ya. Jadi ringgit juga ditirap sebagai mata wang berpotensi terbaik di Asia. Jadi dengan keuntungan sebanyak 8% dengan pelabur asing, ya, mengikut hampir 16.52 bilion dalam bond Malaysia. Jadi mengapa ringgit begitu kuat, ya? Faktor utama termasuk momentum ekonomi yang teguh, ya, ekspor teknologi dan meningkat sektor pusat mata center yang berkembang, ya, pusat, serta bank negara Malaysia yang berkekalkan kadar faedah yang stabil, memberikan keyakinan terhadap ekonomi negara. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry. Ulas sedikit tentang hal ini, Jerry. Mata wang Malaysia yang kuat, mata wang yang kuat memberi beberapa kelebihan penting pada ibu di Malaysia dari sudut pandang kaum pribadi. Kuasa beli import lebih tinggi. Barang kan import seperti elektronik, kereta dan makanan dari luar negara menjadi lebih murah. Ini makna wang Anda pergi lebih jauh jika membeli produk import. Perjalanan ke luar negara lebih cepat. Kos perjalanan ke luar negara berkurangan. Hotel, makan dan aktiviti di luar negara lain terasa lebih murah apabila tukar dengan ringgit yang kuat. Sebagai peringatan, sekarang berjimat-jimat lah, janganlah pergi ke sana sini. Tolong ya, berjimat lah sekarang. Iuran pengajian luar negara lebih rendah. Bagi yang merancang menghantar anak belajar di luar negara, kos pengajian dan sara hidup dan mata wang asing jadi lebih ringan. Sekarang perancang untuk pendidikan anak dan perancang untuk pesanan lebih penting. Jangan pergi melancong sana sini, tolong jimat-jimat. Oke. Pelaburan asing lebih menguntungkan. Jika Anda melabur dalam aset asing, kos pembelian dalam ringgit menjadi lebih rendah. Ini peluang baik untuk portfolio. Hutang dalam mata wang asing ringan. Siapa yang ada pinjaman atau obligasi dalam US dollar atau mata wang asing lain, beban pembayaran balik berkurang secara efektif. Inflasi lebih terkawal. Ringgit yang kuat membantu menahan inflasi domestik karena kos ikut turun. Ini melindungi nilai simpanan tunai data hakis. Oke. Sekarang ini hanyalah satu pendapat umum dan maklumat umum. Untuk mendapat lebih maklumat lanjut, jumpalah pelajaran keuangan berlesen. Terima kasih. Setakat ini saya punya main. Terima kasih, Jerry. Dan sampai sinilah. Silalah subscribe dan sokonglah share. Terima kasih.